Kuat naga batin, kuat urat. Lagi dia kata, kalau dah amal ni, mata cerah. Hidup di mata cerah. Mata pula jadi tak selaput. Tak sakit. Cerah mata kita. InsyaAllah, moga-moga, cuba terang tengok. Dia kata, ni mujarak sekali-kali. Sekurang-kurang buat amal 15 hari. Dah dalam sehari semalam, nak makan masa mana boleh. Terus makan air lain, nak makan air ni. Tidak ada gapo, kata dia. Pagi segelah, tengah hari segelah, petang segelah, nak tidur segelah, makan dia. Lah, kita ni kena ikhtiar usaha dia. Umur 50, 60 tak boleh kita. Urat batin kita tak gerak. Dia kata gagah pelik sekolah seperti darah sejahtera. Seperti orang muda. Pelik muda bagi semula. Tetap urat syarah kita dalam badan-badan kita. Lepas tu jaga pulaknya dia katanya, orang menyakit ama perut dia ni. Tak nak jadi amapa perut. Ya urat dengan darah. Tung tabling dia kata. Bahang gamas. Ambil nak batai dia. Ambil hok tua mulai saya ibu tangi. Kerak jika boleh 7 batai. 5 batai sikit. Ambil tua sikit. 7. Sejeka tu 7 kerak. Bubuh dalam periuk. Kita bubuh boleh 10 minit. Bila lama sikit. Ada kalau air secupok setengah. Dengan secupok. Minum tak ada sakat kata 2 gelas kita tak ada jadi berbahaya apa. Minum. InsyaAllah, dia kata dalam tausiah, dalam buk, dalam tip dia nya, makanlah sampai 2 minggu. Dia kau naik, kau segar, uak kita, kau hebat mata, kau jerah. Akhir-akhirnya, batin kita pun Allah, nak tidur tak boleh. Berkali lagu mana tak tahu ni. Cerita tu Faizi, Masya Allah lah. Tu Bapa Miklola sikit, tapi gitu semua tu. Kata dia muduk kerja dah, Masya Allah, Abang Maya ni. Tolong kata. Tolong royak lah kepada saudara kita lah ni. Kerana benda ni banyak dah. Dia umur 50, 60 dah jadi lom. Ya, rupanya jadi waktu rumpau. Lagu mana waktu rumpau tak tahu baru. Lagu tu lah kita. InsyaAllah ni ikhtiar dah. Ikhtiar. Ni sementara ni, orang panggil ubatan orang dulu. Ubatan orang masa 50 tahun lepas. Masa tu nenek kita. Lah ni tak ada dah benda ni. Ada main Hamsun semacam kapsul. Dah kita na'udzubillah. Kita amal lagu ni. 3 dah malam ni boleh. InsyaAllah ta'ala.